Benar, saya faham. Tak mudah, masa singkat. Mungkin 3 hingga 5 minit je. Apa nak disampaikan? Okey, ramai orang Islam khususnya orang Melayu ada hasrat untuk buat dakwah, tapi rasa susah. Jadi, saya kongsikan satu formula mudah. Apa je kesempatan, insya-Allah boleh dakwah kepada bukan Islam. Baik, baca 3 kali ayat pengasih ni. Apa dia? Ini dia. Alamat ayahku yang akhir di syurga. Kunci pada Syah. Jom ajak Kak Nun. Ulang lagi. Alamat ayahku yang akhir di syurga. Kunci pada Syah. Jom ajak Kak Nun. Ada 7 kata hikmat, ada 7 makna pada hakikat, 7 maksud untuk diingat. Okey, 1, Allah. Allah, iaitu Allah. Kita perkenalkan Tuhan kita, ciri dan sifatnya. Tuhan itu hanya satu, kekal hidup selama-lamanya, tiada awal, tiada akhir, tiada peranak dan diperanakkan. Tuhan tidak sama dengan ciptaan. Nama Tuhan Allah. Yang kedua, Mat, iaitu Muhammad. Tuhan yang satu utuskan ramai rasul kepada manusia. Rasul yang akhir, Muhammad SAW. Tugas rasul untuk sampaikan Islam. Islam itu ialah tunduk patuh, menyerahkan diri kepada Allah, menyembah Tuhan yang satu dengan cara yang betul. 3, ayahku. Ayah, hidayah, ku, iaitu Q-U, Quran. Hidayah melalui Quran. Quran ialah wahyu daripada Tuhan kepada Muhammad SAW, kitab mukjizat hidayah petunjuk kepada manusia untuk hidup di dunia ikut cara yang Tuhan perintahkan agar bahagia di akhirat. 4, akhir. Akhir ni maknanya akhirat. Jadi di akhirat manusia akan dibicarakan di mahkamah Allah dan diberikan penghakiman atau keputusan yang seadil-adilnya. Jadi hidup adalah ujian. Adakah kita sembah Tuhan yang satu dan setakat mana kita taat perintahnya. Yang kelima, syurga. Maknanya di akhirat nanti ada syurga. Kalau taat perintah Tuhan dapat masuk syurga. Syurga tempat bahagia dan nikmat selama-lamanya. Yang keenam, kunci pada Syah. Maknanya kunci syurga atau kad keahlian syurga ialah pada syahadah. Jadi syahadah ini ialah deklarasi ataupun pengisytiharan ataupun pengakuan secara lisan yang dibenarkan hati yang suci. Yang ketujuh, ajak Kak Non. Maknanya ajak atau jemput non-Muslim tersebut. Maknanya sebelum berpisah kita jemputlah dia untuk daftar keahlian syurga atau dapatkan kunci syurga dengan bersyahadah. Kalau dia belum sedia, tak apa. Kita jemput dia belajar lagi tentang Islam. Cukuplah setakat ini dulu. InsyaAllah dalam sesi lain kita bertemu. Kita huraikan setiap satu 7 kata hikmah itu.